Gerakkan kuasa pengguna. Halal haram, halal haram. Cari yang halal. Itu yang paling penting sekali. Kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita. Alright, ini yang seperti mana yang saya katakan tadi, Encik Ali pengetua untuk cabaran pengguna turun padang sekali kedua-dua protege kita dan juga melihat bagaimana prestasi mereka, dan sebenarnya memang cukup berat untuk mereka buat kali pertama melakukan senaman seperti ini. Lebih kepada 30 rep. So berjalan tu dia mengengkang sedikit lah rem selepas mereka pulang. Berbeza, tanpa mengah, boleh naik tangga, boleh turun tangga. Semua ni dah turun dalam 5 kilo atau 6 kilo lah dalam masa 2 minggu ni. Dia di Cempedak. Sampai orang nak pergi umrah datang jumpa kita cuba apa yang boleh. Jadi ini sampai dapat mencari orang-orang yang bagus, yang boleh membantu, yang bersungguh. Pasal ini adalah cabaran pengguna. Dengar tu hebat tu. Task Force Bantras Aktiviti Haram. Operasi Bantras Aktiviti Haram sebenarnya opah kita dalam gelombang yang besar. Mengadu yang suami tak balik, rupanya berada di kedai di pusat judi. Libatkan 23 agensi. Tak bocor ke banyak sangat? NGO ni supaya dia blok. Kadang mereka lah yang mengencam pihak-pihak berkuasa dan malah mereka yang menjadi mata-mata. Suka cakap tu terang tu. Elemen rasuah ni ada. Memang rasuah ni dia macam anak-anak. Kalau cantik, rupa nak teruk. Yang ketiga melibatkan maksiat bawah jawi. Ada budak-budak sekolah berada di pusat-pusat judi ni. Sedangkan apabila serbuan ataupun operasi dibuat, kedai ditutup. Yang pertama kita akan potong bekalan api dan air. Itu yang bagus. Kita jangan jadi kucing takutkan tikus. Pastikan kucing menangkap tikus. Kepakaran polis yang ada dalam bidang ni hanya saya rasa tak lebih daripada 10 orang. Macam mana kita nak kawal satu Malaysia? Antara yang dibuat bila tempat tu tidak ada resin, dipecah ke situ. Kita berdepan dengan sedikit yang terancam. Dah tahu dah pergi tempat tu memang haram. Tapi ada tempat judi halal. Tak ada. Lain halal. Memang tak ada. Tapi sebelah rumah urut, sebelah pusat judi. Kan dia berada di pusat judi tu lebih tinggi daripada kita. Dia berada di rumah. Akhirnya bini dia kata, you pilih mesin ataupun saya. Akhirnya jawapan dia adalah saya pilih mesin. Saya rasa Kementerian Pertanian setakat ni nampak macam gagal lah. Bil import terlalu banyak. Jadi mungkin pagi-pagi duduk dalam tempekat. Selimut telanjang. Sampai last minute di telefon. Okey, lepas. Cuma bayang, saya sendiri pun dah tak yakin. Rakyat pun salah juga. So, bukannya nak buat jet. Nak tanam tomato, nak tanam kurang-kurangnya monyet atas pokok pun boleh makan. Ini kita bila banjir makan kulit kayu. Syarikat telco sendiri lah. Saya sebenarnya kadang-kadang putus angin. Telefon, hello. Denda dia orang ni. Pasal dia orang untung berbilion. Dan pengguna perlu menzahirkan kemarahannya bila terputus telefon. Catatkan jam berapa, dekat mana, nombor berapa, supaya kita bawa kepada MC. Besok ada nak tegur Tok Ki? Gila. Ujian dan jadi satu ikutan kepada kementerian-kementerian lain supaya mengikut kementerian wilayah. Libatkan 23 agensi dan juga 12 NGO. Mesin-mesin judi yang ni. Yang besar nak gajah yang tu. Dulu dia set 60-40. Dia naikkan 70-30. Sekarang 80-20. Kepada yang berminat nak pergi ke mesin-mesin judi, tolong. Dan dia merasa dia yang 20 tu. Anda sebenarnya tertipu. Tetapi sebenarnya hakikatnya dia kalah. Gerakkan kuasa pengguna, kita pastikan yang halal saja, bukan yang haram. Simpan di dalam peti ais selama 2 jam saja. Selepas 2 jam, inilah hasilnya. Para penonton, hati-hati. 15 minit. Para penonton, ini yang berada di dalam perut anda. Pastikan jaga pemakan anda. Halal bukan pada cop sahaja, tapi halal pada kebersihan. Gerakkan kuasa pengguna. Pengguna long line, negara tergadai. Apa kata Tok Ki? Tajuk minggu ni Tok Ki. Besar maknanya itu. Tok Ki dalamkan sikit. Long line tu macam bingai je. Gaya tidak berterima kasih di kalangan pengguna. Tok Ki kadang-kadang terima WhatsApp ni sampai 40,000 tak sempat nak buka. Masya Allah. Hari-hari 1,000 yang ni, 2,000 yang.
Jadi kita jangan membazirkan masa sangat. Balik-balik cerita kuih badak tak ada dalam. Kuih talam dua muka. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya dan bernazar tetapi tidak melaksanakannya. Dan mereka nampak pada mereka kegemukan dan mereka suka menggemukkan badan. Akan datang kaum yang suka menggemukkan badan. Kita takut jadi orang yang gemuk. Sebelum sampai ke bazar tu istighfar dulu. Allah Azza wa aku dalam diet, berilah aku kekuatan. Ini antara apps crunch. Nampak mudah tapi nak naik tu dia sampai krem perut Abang Syed kita. Kita lakukan aktiviti stretching supaya tidak berlaku kekejangan selepas senaman. Ini bukan benda yang mudah. Satu cabaran yang sangat-sangat kuat. 144. So maknanya pengurangan sebanyak 2 kilo. Untuk sebulan Abang Syed dah hilang almost 8 kilo. Wow, 8 kilo lebih, manakala Faris dah hilang sebanyak 6 kilo. Lebih kurang 7 inci 7 ke 8 inci. Faris pun dah hilang dalam 5 inci. Bagaimana kita mencorakkan kuasa kita? Saya menganggap Abang Zul ni seorang tokoh yang istimewa. Dia buat sesuatu dan perlu kita banggakan. Satu perkara yang saya tak boleh nafikan anugerah Allah lah. Meminat. Hobi saya ni mencipta mereka daripada kecil lagi. Umur saya 4 tahun saya dah buat lori dah. Dia biarkan apa saja saya nak buat tanpa halang. Saya dengan dunia saya sendiri. Duduk buat sampan, buat bot. Gerakan kuasa pengguna. Pertama, kalau kita tengok anak muda pada zaman ini, dia kurang berfikir. Sekarang ni dia nak semua benda depan mata. Dia nak semua benda mudah. Dia kata kalau nak minta je, nak minta je. Nak contoh nak kau nak kahwin, cek duit sendiri. Jadi kita kena kutip, ambil, pasang balik. Betul. Tapi kalau dia duduk dalam kelompok yang terpaksa cari makan, satu keluarga yang susah, dia akan terpaksa kerana dia dalam satu kelompok dia datang daripada China tu pun susah. Kalau tak kerja sehari tak makan sehari. Jadi dia dah sampai sini, dia bekerja bersungguh-sungguh. Jadi itu antara kelebihan. Kita tidak dididik untuk bekerja keras. Jadi maknanya kalau pengguna ni lemah tak kisah, negara jadi tergadat. Berfikir untuk menghasilkan sesuatu. Macam mana nak ubah masyarakat kita yang long line. Gerakan kuasa pengguna. Berisiko tinggi pada negara kita berkenaan dengan generasi ni. Sebab penerapan agama tu kurang. Islam kata bersih, kita kotor. Yang masjid pun kotor. Islam kata rajin, kita malas. Islam kata amanah, kita sentiasa berlawan. Jadi macam mana nak majunya? Untuk kita melepasi rantaian yang kita duk cerita tu, macam mana kita perlu lepas dan buat sesuatu. Sebab semangat patriotik tu penting. Kita jangan limitkan ni. Kalau kita susah, mak kita tak bagi duit, kau buatlah sendiri. Kau bukan cacat. Orang cacat pun boleh buat kerja. Kaya raya. Berbandingkan dengan yang elok, yang ada tangannya, ada kaki, duk berempit je. Macam mana? Kita tidak mungkin dapat meneruskan menipu diri kita kalau kita bagi input yang sama, kita harapkan output yang berbeza. Sedangkan dah puluh tahun macam tu. Contohnya masalah dadah, dalam masyarakat kita dah 30 tahun lebih. Orang dadah bertambah ramai, yang rosak bertambah ramai. Kadang setengah-setengah pihak ni ditakut lama. Dan ini juga terjadi dalam birokrasi itu sendiri. Jadi kita kena anggap ini satu perjuangan dekat isi bangsa kita dengan perjuangan pasal. Kalau bangsa Melayu tergadai, bangsa lain pun tidak juga akan jadi selesa. Terbuka hatinya untuk berubah. Anak-anak muda dicari kaedah. Kita buat program ini untuk membawa kesedaran. Pasal kita yakin kalau 2 orang buat, 1 campur 1 jadi 11. Matter of time kita akan masuk gaul. Jadi kita ada steering, kita pusing lah steering tu. Janganlah tunggu sampai masuk gaul. Besar sangat duit bos ni, pergi kerja kat lain, dispatch juga. Lepas tu orang marah lagi, ditinggal lagi sampai umur 50 lebih masih dispatch. Haram lah kalau kita dengan haram tu fatwa. Haram tu. Mari kita buat sesuatu. Kena ajar berterima kasih. Ini pun satu masalah besar. Kita di persatuan telah bantu macam-macam orang. Saya tak boleh, saya takut. Pasal takut orang esok kejar kita. Jadi kita nak cadang pakai topeng Iron Man. Tak nak malu pula. Jadi banyak pun tak minyak lah. Gerakan kuasa pengguna. Memang dia tidak terima kasih, tidak pandai menghargai. Kalau kita bantu ni ribu orang. Ada yang nak kena penjara 18 bulan, rotan 2 stroke.
Kita pergi naik turun. Saya rasa berpuluh hours lah nak bantu. Lepas tu, bila pasal janji buat kenduri 5-6 orang menghargai, hilang. Saya takut amalan begini merosakkan. Pasal dia esok, mak dia pun dia tidak menghargai. Boleh balik ke rumah untuk makan buah je, ataupun nak pinjam duit. Ni anak muda ni kena ajar anak muda ni biar dia jadi super ikhlas segala apa yang kita buat. Kefahaman yang benar. Dia boleh tegur lampu padam, 4 lampu tu akan padam. Kita kena mengetahui asal-usul dulu. Gerakan kuasa pengguna. Kalau itu prioriti, mampus lah. Memang tak jadi. Buat kerja apa pun tak jadi. Takkan capai lah. Pasal apa? Dia ikut orang. Dia tidak ikut firasat sendiri. Saya tidak rasa malu. Saya tak malu dengan sesiapa pun. Pasal bagi saya, yang bagi saya makan Allah. Tambah sikit teguran ni pada syarikat telco yang perkhidmatannya macam ayam sakit kuku lah. Oh, tengok balik perkhidmatan bingai lah. Boleh bagi anugerah bingai ataupun anugerah kambing. Call tak dapat kena charge. Perbankan Islam yang dilihat ada yang mengata menekan, ada yang kata zalim. Macam-macam. Jadi melibatkan ramai orang yang menjadi bankrupt. Kita boleh menjadi pengguna yang bijak. 30% diskaun potongan harga. Ingat, Tayar belakang sentiasa berfikir bagaimana nak potong tayar depan. Botak jangan sebut banyak sangat. Sensitif. Tapi orang lelaki pun sekarang ni sama je bingat. Kalau kita tidak menjadi pengguna yang baik, lama-lama kita jadi tak berguna. Buaya nak makan kancil pun inilah masanya. PPIM adalah pembimbing anak. Gerakan kuasa pengguna.